Macam ni. Tahu tak penyakit gout tu penyakit apa? Gout ni sebenarnya sejenis penyakit sendi yang disebabkan oleh asid urik yang berlebihan dalam badan. Asid urik ni sepatutnya keluar melalui air kencing. Tapi bila terlalu banyak dalam badan, ia jadi kristal dan terkumpul dekat sendi. Selalunya asid urik ni terkumpul dekat ibu jari kaki. Macam ni. Bila penyakit gout tu menyerang, kita akan rasa sakit yang amat, terutamanya bila berjalan. Sebab kaki akan mula bengkak disebabkan asid urik yang berlebihan. Kalau dah start rasa sakit sendi, terutama waktu malam dan juga lepas makan berat, mungkin itu tanda-tanda awal sakit gout. Mesti dah start risau kan? Apa kata, cuba try minum teh moringa. Mana tahu boleh elak penyakit gout? Antara penyumbang terbesar penyakit gout ialah makanan. Nak tahu makanan apa yang boleh menyebabkan gout? Komen nak, nanti Jaja explain. Jangan lupa like, follow and komen untuk lagi banyak info.